perlu nak koyak rabak, brother. Jawab je macam biasa. Jangan nak korang hajar sangat. Macam biasa, raya-raya ni banyak kita dengar cerita. Bila yang dah terlajak bujang tu, dah terlajak andar tu, ada makcik-makcik akan tanya, bila nak kahwin, bila nak ada jodoh. And then mulalah Gen Z ni bagi ayat peli. Itulah mak makcik single. Lepas tu bila dah kahwin tu tak dapat anak lagi, nanti ada makcik-makcik akan tanya, bila nak ada anak? Asyik berdua je. Lepas tu ada yang suruh jawab, makcik bila nak mati? Sudahlah dengan trend-trend macam itu. Korang dah sedia maklum soalan-soalan ni mesti akan ada waktu hari raya kan. So sepatutnya korang dah bersedia lah dengan jawapan dia. Tak perlu berjawab peli-peli. Cukuplah kau kata doa lah terbaik, InsyaAllah ada rezeki nanti. Janganlah normalisasikan peli-peli orang tua-tua ni. Diorang cuma nak topik berborak. Dia mungkin korang boleh ubah satu masa nanti. Bila korang dah tua, korang boleh ubah perangai tu. Tak tanya soalan macam tu dekat anak-anak korang nanti. Korang pun dah sedia maklum, soalan ni akan ditanya banyak. Tiap-tiap tahun akan tanya soalan ni. So tak perlu nak koyak rabak, brother. Jawab je macam biasa. Jangan nak korang hajar sangat. Silap-silap mak kau pun tanya kat anak dorang macam tu. So ingat, jaga silaturahim. Buat keluarga kita happy. Jangan nak jadi joy killer sangat. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.